Ketika umat Islam bergembira menyambut Aidilfitri, Zaki Maman 47 tahun tetap tegar mencari rezeki sambil membantu pengguna jalan raya yang mengalami daya pancit di sekitar Kota Baru Kelantan. Bagi bapa kepada 7 anak ini, malam raya bukan alasan untuk berehat. Seawal petang hingga ke tengah malam, dia terus bekerja bagi mencari pendapatan buat keluarganya. Inilah kita lepas pagi raya, macam puluh kita operasi lah. Pagi sampai derek malam. Dengan berbekalkan sebuah motosikal Yamaha RZ dan peralatan asas seperti spana, jet dan tiub gantian, Zaki telah lebih 30 tahun menjalankan perkhidmatan menukar tiub secara bergerak. Namun tugas ini tidak semudah yang disangka. Kadang-kadang dia terpaksa menunggu lama di tepi jalan tanpa sebarang pelanggan. Selain itu, dia juga berdepan dengan pelanggan yang mahu perkhidmatan segera tanpa memahami jarak dan masa yang diperlukan. Kebiasaannya pada hari Jumaat, Zaki akan lebih sibuk kerana kebanyakan kedai tayar ditutup. Namun pada hari-hari biasa, rezekinya tidak menentu dan bergantung kepada keadaan cuaca serta keperluan pelanggan. Jika hujan turun, dia terpaksa berteduh dan hanya menunggu panggilan seterusnya. Kota Baru lagi? Kota Baru, Lundel, Bekiye, Pasir Tumbu, Pasir Bekeh, Tendu, jari-jari lah. Ni bagi dia je. Hari raya gerak sampai malam. Bayaran dikenakan Zaki juga berpatutan antara RM25 sehingga RM35 untuk motosikal, RM30 untuk kereta dan RM15 hingga RM20 bagi tampalan tiub. Biarpun kerja ini mencabar dan tidak menentu, Zaki tetap meneruskan usaha demi menyara isteri serta anak-anaknya. Isterinya yang merupakan orang kurang upaya akibat kemalangan bergantung sepenuhnya kepada pendapatan Zaki. Bagi Zaki, selagi ada yang memerlukan bantuan di jalan raya, dia akan terus berbakti meskipun pada Aidilfitri.